Hai korang, Cikgu Edu sini. Jom kita buat ulang kaji super laju untuk bab 8, cahaya dan optik. Kita akan kupas semua benda penting supaya korang boleh skor untuk SPM nanti. Dah sedia? Let's go! Okey, cuba korang tengok gambar ni. Mesti pernah nampak kan? Time lepak kat mamak ke, letak sudu dalam teh ais, ataupun kat rumah, letak pensel dalam cawan berisi air. Mesti nampak macam, patahlah pula. Pernah tak korang terfikir kenapa jadi macam ni Ni bukan silap mata tau. Ini semua sains. Relax, jangan pening-pening. Cikgu akan explain kenapa benda ni jadi and confirm korang akan faham punya. Senang je. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian paling penting. Ini dia, top 5 fakta mesti skor untuk bab 8. Dengar betul-betul tau sebab yang ni lah yang selalu keluar dalam exam. Ready? Fakta nombor 1. Beza antara imej sahih dengan imej maya. Senang je nak ingat. Imej sahih ni kita boleh tangkap atau pancarkan atas skrin macam imej dari projektor kat wayang tu. Imej maya pula macam muka korang dalam cermin. Korang nampak tapi tak boleh nak tunjuk kat skrin. Dia wujud kat belakang cermin tu je. Simple kan? Fakta nombor 2. Hukum pantulan. Yang ni basic gila. Bayangkan korang baling bola getah kat dinding. Sudut bola tu datang mesti sama dengan sudut bola tu melantun balik. Cahaya pun sama. Sudut tuju kita panggil I. Sentiasa sama dengan sudut pantulan R. Ingat formula ni. I sama dengan R. Itu je. Seterusnya, fakta nombor 3. Pembiasan cahaya. Inilah jawapan kepada misteri pensel bengkok kita tadi tu. Pembiasan ni jadi bila cahaya bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang tak sama tumpat. Contohnya, dari udara yang kurang tumpat, tiba-tiba masuk ke dalam air yang lebih tumpat. Bila dia tukar laluan macam ni, kelajuan dia berubah, so dia pun terbengkok. Dan inilah dia, pensel yang nampak macam patah tadi tu, itulah contoh paling perfect untuk pembiasan cahaya. Cahaya dari bahagian pensel yang dalam air tu, dia bergerak ke udara sebelum sampai kat mata kita. So, dia membengkok dan buatkan kita nampak pensel tu seolah-olah bengkok. Nampak tak? Sains ni best kan? Settle satu misteri. Okey, kita dah sampai fakta nombor 4. Yang ni, cikgu tahu ramai pelajar selalu keliru. Penyebaran lawan penyerakan. Bunyi macam lebih kurang sama, tapi sebenarnya lain sangat-sangat. Jom kita kasih clear benda ni sekaligus. Alright, kita tengok penyebaran dulu. Ingat satu perkataan je, pecah. Penyebaran ni bila cahaya putih macam cahaya matahari lalu kat prisma, dia akan terpecah jadi 7 warna. Macam pelangi itulah. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Satu cahaya jadi banyak warna. Itu penyebaran. Sekarang, penyerakan pula. Kalau tadi pecah, yang ni korang ingat perkataan serak. Penyerakan ni jadi bila cahaya matahari masuk atmosfera kita, lepas tu dia terlanggar zarah-zarah halus macam habuk atau gas. Bila dah langgar, cahaya tu pun akan diserakkan ke semua arah berterabur. Jadi, inilah beza paling senang nak nampak. Sebelah kiri, penyebaran. Cahaya putih pecah jadi pelangi yang cantik tersusun. Sebelah kanan, penyerakan. Cahaya biru diserakkan paling banyak oleh zarah-zarah kat udara, sebab itulah langit kita nampak biru waktu siang. Nampak kan beza dia? Satu pecah jadi pelangi, satu lagi berserak sampai langit jadi biru. Dan fakta terakhir kita, nombor 5. Penambahan warna. Penting untuk korang ingat, ini warna cahaya tau, bukan warna cat air tu. Lain. 3 warna asas untuk cahaya ialah merah, hijau dan biru. Kalau kita campurkan, merah campur hijau jadi kuning. Hijau campur biru dapat sian. Biru campur merah jadi magenta. Dan kalau kita campur ketiga-tiga warna asas ni sekali, boom, kita dapat balik warna putih. Alright, settle top 5 fakta mesti skor. Sekarang, masa untuk uji sikit apa yang dah masuk dalam kepala. Jom kita buat pop quiz SPM. Relax je, 3 soalan mudah. Dah ready? Soalan pertama, imej yang kita tak boleh nak tayang atas skrin, kita panggil dia imej apa? A. Imej sahih. B. Imej maya. Atau C. Imej songsang. Cuba ingat pasal cermin tadi. Dan jawapannya ialah B. Imej maya. Sesiapa yang jawab betul memang terbaik. Ingat, imej maya tu wujud kat belakang cermin je. Tak boleh kita nak tangkap letak atas skrin. Soalan nombor 2. Hukum pantulan tu cakap apa? A. Sudut tujuh lebih besar dari sudut pantulan. B. Sudut tujuh lebih kecil. Atau C. Sudut tujuh sama dengan sudut pantulan.
Jawapan dia tentulah C. Sudut 7 mesti sama dengan sudut pantulan. Ingat formula keramat tu. I sama dengan R. Power gila korang. Okey, soalan terakhir. Yang ni nak uji konsep yang selalu orang keliru tu. Langit kita nampak biru sebab fenomena apa? A. Pembiasan, B. Penyerakan atau C. Penyebaran cahaya. Jawapannya ialah B, penyerakan cahaya. Ingat kan, cahaya biru diserakkan ke merata tempat oleh zarah-zarah ke atmosfera. Kalau korang boleh jawab soalan ni dengan betul, memang confirm boleh skor bab ni. Terbaiklah. Okey geng, itu dia kupasan kilat kita untuk bab 8. Ingat pesanan cikgu, yang paling penting dalam sains ni bukan hafal tapi faham konsep. Bila dah faham, soalan tu nak pusing macam mana pun korang boleh jawab punya. Teruskan usaha, cikgu doakan korang semua berjaya. Jumpa lagi dalam sesi seterusnya.